Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi Surau Al-Kautsar Putrajaya 18, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama pada malam ini dalam majlis ilmu, majlis bagaimana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga nak mendekatkan diri kita sesama makhluk. Kerana manusia ini dia hidup kita ada dua saja hubungan. Yang pertama, hubungan alaqatul makhluk bil khaliq, hubungan di antara makhluk dengan penciptanya, dan hubungan di antara makhluk sesama makhluk yang dipanggil manusianya, atau makhluk itu hayawannya, ataupun makhluk itu alam sekitarnya, semuanya makhluk. Maka setiap benda, setiap perkara itu ada adabnya yang tersendiri. Karena itulah para ulama mengatakan ad-din al-muamalah. Agama itu iaitulah muamalah. Kerja buat kita, bicara kita, interaksi kita dengan yang lain. Sama ada yang lain itu hubungan kita dengan Allah yang kita panggil dalam bentuk ibadah. Sama ada ibadah qalbiyah, kepercayaan kita terhadap Allah melalui rukun-rukun iman yang lain, ataupun ibadah jismiyah yang terlibat dengan rukun-rukun Islam, salatnya, puasanya, zakatnya yang terlibat dengan harta dan lain-lain. Itu dipanggil ibadah, hubungan di antara kita dengan Allah. Kemudian satu lagi ibadah yang perlu kita ingat, iaitulah hubungan manusia sama-sama manusia. Maka di saat kita hidup sedemikian, tak mungkin manusia ni akan jadi satu. Kalau kita kata manusia ni satu je, tak mungkin. Kerana manusia itu berbeza. Daripada dulu sampai bila-bila pun tak akan sama. Dari segi rupa pun tak sama, dari segi bentuk tak sama, dari segi perangai pun tak sama, hatta dalam sebuah keluarga pun tak sama. Buktinya, satu family mari dengan kereta, ada ibu, ada ayah, mak, ada bapa, ada anak 5 orang. Turun-turun daripada kereta masuk dalam kedai, masing-masing minta menu masing-masing. Kenapa tak suruh ayah minta? Semua makan nasi goreng je malam ni. Tak. Suami kata aku nasi goreng, isteri dia kata saya nak mi goreng, yang anak pula kata nak mi tu. Tak sama. Ini fitrah manusia, dia terjadi dalam keadaan dia tidak sama. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala yazaluna mukhtalifin, sentiasalah manusia ini berbeza. Wala yazaluna mukhtalifin, dalam surah Hud ayat 118, qala ta'ala walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia jadikan manusia ni satu ya. Tak payah kain pun, tak payah buka kilang banyak, satu je warna, habis cerita. Satu keluarga pergi di satu kedai beli sekayu kain, selesai masalah. Ini majlis, nak pergi majlis pertandingan, buatlah satu kain sekali tu, lepas tu tak jadi juga. Wala yazaluna mukhtalifin, maknanya berterusan manusia ini berbeza, berikhtilaf. Tak mungkin dia akan jadi begitu saja, maka dia akan berikhtilaf.
Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan wala yazaluna mukhtalifin, ayat surah Hud ayat 118 ini mengatakan ai wala yazalul khulfu bainan nas, sentiasalah berbeza di antara manusia fi adyanihim wa i'tiqadatihim, dalam agama mereka, dalam pegangan mereka, di dalam mazhab mereka, dalam pandangan mereka berbeza. Kata dia ulama lain, kata dia Ikrimah ni seorang ulama dalam tafsir, mukhtalifina fil huda, manusia juga berbeza dalam petunjuk, menerima petunjuk. Ada orang yang Masya Allah dengar azan sampai masjid, ada orang duduk dekat masjid dengar azan tak mari-mari juga. Waktu nak beli rumah dulu, tengok dalam dia punya kroki bak itu rumah tu, saya nak sini sebab dekat surau. Tapi bila dia duduk kat surau, orang baca Quran dia kat surau, marah pula dia. Nak kata apa? Bukan kapun ni lah, Presiden 18 ni orang baik-baik semua. Kat lain tempat cerita tak. Jadi manusia ni mukhtalifina fil huda, berbeza di dalam menerima hidayah. Ada orang yang mudah dengar sekali orang cakap ini baik, ini Nabi kita buat, terus laksanakan. Ada orang yang 10 kali cerita pun tak jadi juga. Cakaplah mari hak ni haram, mari bawa lah. Tak pada pegawai agama, mufti mari pun tak berhenti-henti juga. Jadi kata apa? Petunjuk itu di tangan Allah, kuasanya di tangan Allah. Allah sebut di sini mukhtalifin fil huda. Kata di Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bila sebut Hasan Basri ini semua orang kenal, selalu je dengar nama dia. Hasan Basri ini seorang tokoh ulama yang hebat dalam bidang fiqahnya, hebat dalam bidang akhlaknya, dan banyak benda yang dia hebat. Tapi dia tidak dibesarkan, tidak ditonjolkan dalam bidang fiqah. Yang kita nampak dia nya hebat dalam bidang tasawuf je. Kalau cakap bab tasawuf tu Hasan Basri lalu. Hasan Basri. Silat-silat Hasan Basri ini di antara ulama yang kena nanya. Nanya tak nanya? Pernah dengar dia kena nanya ke pembuat cerita ni, pembuat cerita. Dalam cerita dia kata Hasan Basri ni pernah pergi Pinang Rabi'atul Adawiyah. Nak dengar cerita tasawuf sikit, cerita orang-orang yang ceritalah hikayat. Dia kata dia nya agiu di Rabi'ah, balik malu saja Hasan Basri. Sebab dia kata Hasan Basri pergi Pinang Rabi'atul Adawiyah. Jadi bila ahli sejarah kita teliti balik, dia kata tak pernah sabar. Sebabnya Rabi'atul Adawiyah ni dilahir pada tahun 100 Hijriah. Hasan Basri wafat pada tahun 110. Bila masa Hasan Basri pergi Pinang Rabi'atul Adawiyah yang sudah jadi janda pada waktu itu. Logik tak logik? Itu cerita. Baiklah, kita tak nak yang itu, ya kita nak yang kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mukhtalifina fir rizqi, manusia ni sentiasa berbeza pandangan, berbeza dalam rezeki. Ada orang yang belajar sekali dengan kita, satu kelas, sama-sama pecut waktu sekolah rendah dulu, hebat sungguh dia, ya, berebut nak dapat hadiah ni, 5A, masa tu 5A ke apa benda. Tiba-tiba bila dah besar, ia ni jadi pegawai besar, ia ni pegawai separuh besar. Nak kata apa tak? Kalau nak kata pegawai tinggi, tengok tempat dia duduk lah. Saya ingat masa saya sekolah dulu, kita duduk tingkat atas, mari orang Jepun mari melawat sekolah kita. Jepun sungguh lah, Jepun Japan, tapi boleh cakap Melayu. Jepun bercakap Melayu. Dia kata ini sekolah tinggi, kata ya. How? Dia Jepun ni bukan cakap how gitu. Kita duduk dia sekejap, kata tinggi dari bawah. Sokor dia kata. Kata Jepun pun kena goreng kita juga, jangan main-main. Cerita lama. Baik. Jadi Al-Hasan Basri kata wala yazaluna mukhtalifin, sentiasa manusia ini berbeza di dalam mana? Di dalam rezeki mereka berbeza. Ada orang yang 10 beradik ada. Orang ni masya-Allah pangkat besar, duit banyak. Ada orang ni tidak berapa banyak. Ada orang ni macam-macam Allah Taala beri. Jadi kata di apa ni Ibnu Katsir kata wal masyhur, yang sahihnya iaitulah mukhtalifin dalam perkara-perkara yang dalam pegangan, dalam pandangan dan lain-lainnya berbeza. Pandangan ini tak boleh lagi, tak boleh nak elak, tak boleh kita nak kata tak boleh manusia ni berbeza, tak mungkin berlaku.
Baiklah, kita ambil sedikit tentang kenapa para ulama berbeza pandangan dalam beberapa perkara. Beza pandangan. Kenapa tak jadi ke satu? Allah sebut dalam Quran ni wala yazaluna mukhtalifin, tak mungkin manusia jadi satu. Kemudian kita tengok bagaimana nak menangani adab-adab dalam masalah apabila kita berbeza pandangan dan juga kita berbeza dalam beberapa perkara dengan orang. Kata di Abdul Rahman bin Amr As-Sulami dan seorang lagi bernama Hijr bin Hijr. Kita tak ada Hijr sini, kita ada Hidir. Hijr tak ada tak? Abdul Rahman As-Sulami dengan Hijr ni ada. Dia mari, dia kata apa? Ataina, kami pergi jumpa dengan seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Tengok rawi-rawi hadis zaman dulu, bila dia cerita tentang seorang, teliti. Dia baca biodata juga macam kita hari ni, baca biodata juga. Nak suruh ceramah tu baca dulu siapa dia orang ni. Contohlah, dia kata apa? Irbad bin Sariyah ini wahwa mimman nazala fihi, ia salah seorang daripada yang turun ayat Quran padanya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Surah At-Taubah ayat 92. Irbad ni salah seorang yang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi isytihar nak pergi perang Tabuk. Tuan-tuan ingat tak perang Tabuk ni bila? Tanya sikit ni. Mari Putrajaya ni tunjuk standard sikit. Perang Tabuk bila perang Tabuk? Ini satu peperangan yang besar, yang jauh jaraknya. Tak ada peperangan lain kecuali peperangan Tabuk yang Nabi kita isytihar, aku nak pergi ke Tabuk. Lain-lain peperangan dia tak cerita. Nahnu naghzu, nahnu nakhruj ila kadza. Bas dia tak cakap nak pergi satu tempat lokasi yang tetap. Tabuk dia cakap. Sebab apa? Sebab jaraknya terlalu jauh, waktu musimnya pula musim panas, orang yang ada kebun buah-buahan tengah masak. Banyak cabaran, panas, jauh, buah tengah masak. Kalau tinggal rusak saja. Maka kata di Abdul Rahman bin Amr As-Sulami, jadi kami bila jumpa dengan dia fasallamna, kami tanya, kami beri salam kepada assalamualaikum ya Syekh Al-Irbad. Kami kata atainaka zairin wa aidin wa muqtabisin. Tengok, kami datang ni nak ziarah, nak mengunjungi tuan dan nak mendapat sedikit nasihat ilmu. Ini adab kita. Adab yang pertama apabila kita jumpa dengan orang-orang yang berilmu, tuan-tuan guru kita, tuan-tuan syekh, ustaz-ustaz, masyayikh, yang pertama sekali salam. Saya ni datang nak ziarah sekaligus nak dengar nasihat. Itu dipanggil adab. Kerana lepas ni kita tengok pula macam mana kita pula. Faqala al-Irbad, Irbad pun kata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu hari Rasulullah salat bersama dengan kami. Summa aqbala alaina, lepas salat dia berpaling ke belakang, dia tengok para sahabat dia. Fa wa'azana mau'izatan balighatan, dia telah beri kepada kami satu nasihat yang panjang, yang cukup mendalam. Zarafat minhal uyun, mengalir air mata. Dia punya nasihat. Wa wajilat minhal qulub, hati gemetar dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Seolah-olah pesanan Rasulullah ni macam orang nak pergi, nak tinggalkan kami dah. Macam mak kita kan nak pergi mana-mana kan, banyak sangat pesanan, itu ini, ayam itik dia yang tak pernah kita jaga pun kena suruh juga. Sebab seolah-olah dia ni mau'izatu muwaddi', nasihat orang yang nak pergi. Famaza ta'had halina, apa yang Rasulullah nak beri satu satu tugas kepada kami, satu perjanjian. Faqala, kata Nabi, usikum bi taqwallah, aku berpesan wasiat pada kamu bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat ta'ati, dengar dan taat.
dengar dan taat. Wa in abdun habasyi, kalaulah ketua kamu itu seorang hamba Habasyi sekalipun, dia hitam sekalipun, kamu kena dengar. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sesiapa yang hidup lepas aku wafat, kamu akan tengok ikhtilaf, berbeza pandangan, perpecahan yang cukup banyak. Nabi tak berhenti setakat tu je. Dia kata pecah-pecah, ada apa? La. Maka Nabi beri satu formula, satu kata putus bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa' rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ada juga orang tambah seorang lagi, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, kamu pegang dengan sunnahku ni, gigit dengan gigi geraham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, aku beri peringatan kepada kamu daripada muhdatsatil umur, benda-benda yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Jadi hadis ini diriwayat oleh Abu Daud, nombor hadis 4607. Para ulama telah menjelaskan hadis ini, di antaranya Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, hadza ikhbarun, ini cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang akan berlaku kepada umatnya. Min kasratil ikhtilaf fi usulid din wa furu'ihi, akan banyak ikhtilaf dalam usul agama dan juga cabang-cabang. Dalam perkataan, dalam amalan, dalam pegangan. Ini bertepatan dengan apa yang diriwayat dalam hadis lain, iftiraqul ummah, berpecahnya umat ini sampai kepada bid'in wa sab'ina firqah, 70 lebih kumpulan. Maka itu kata di ulama, kata Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis ini. Seorang penyair, dia tulis dalam syair dia kata, bahastu anil adyani fil ardi kulliha, aku telah tengok dalam agama, semua agama-agama yang ada ini, wajubtu biladallahi gharban wa masyriqan, aku telah mengembara di atas bumi Allah ini ke timur dan ke barat. Falam arakal islami ad'a li ulfatin, aku tidak tengok agama Islam inilah yang mempunyai alat yang banyak li ulfatin, untuk berkasih sayang. Wala misla ahlihi asyadda tafarruqa, tetapi penganutnya lah yang banyak berpecah. Ini kata-kata ini agak sinis. Agamanya suruh bersatu, tapi umatnya berpecah. Itu dia panggil di dalam kata-kata yang telah disebut itu. Jadi kalau kita nak tengok di antara perpecahan yang berlaku di kalangan umat ini sangat-sangat banyak. Sebab-sebab apa? Banyaklah sebab-sebab. Mungkin kalau kita nak tengok sebab, kita kena buat satu perbincangan khas tentang asbab ikhtilafil ummah, sebab berlakunya ikhtilaf di kalangan umat. Di antara sebabnya, yang pertama kerana kefahaman. Dia ada sebab ni ada dua kategori. Satu dia panggil sebab-sebab ilmiah, satu lagi bukan sebab ilmiah. Apa makna sebab ilmiah? Sebab memang kena berpecah. Sebab apa? Sebab berlakunya sedemikian kerana dari sudut ilmiahnya, akademiknya, masalah dalil. Ada dalil sampai, ada dalil tak sampai. Maka setiap ulama yang sampai dalil dia kata. Yang tak sampai, dia tak kata. Kita tengok satu contoh yang mudah. Seorang bernama Abdul Waris bin Sa'id, orang Mekah. Abdul Waris bin Sa'id, ingat nama dia ni. Dia kata suatu masa dia pergi ke Mekah. Dia jumpa di Mekah 3 orang ulama besar mujtahidin yang mari daripada Iraq. 3 orang ulama mari daripada Iraq. Siapa 3 orang ni? Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit, Ibnu Abi Layla, dan Ibnu Syubrumah. Kena ingat nama orang hebat ni.
Dia jumpa Abu Hanifah. Jadi kata dia ambil waris, dia kata aku bila jumpa Tok Guru besar, tanya lalu. Dia kata, ya Abu Hanifah, saya nak tanya soalan. Apakah hukum seorang laki-laki yang jual satu barang wa syarata syartan, dan dia buat syarat. Dia jual barang, dia buat syarat. Dia orang panggil jual bersyarat. Sah ke tak sah? Tanda. Soalan yang pertama, jual bersyarat. Apa Abu Hanifah kata? Al-bai'u batilun wasyartu batil. Jualannya batal, syarat pun terbatal juga. Tak terpakai kerja juga. Tak apa, dia terima. Dia pun pergi cari pula Tok Guru yang kedua. Dia mari daripada Iraq juga, Ibnu Abi Layla. Tanya soalan yang sama. Hukum jual bersyarat. Apa hukum Tuan Guru? Abu Hanifah kata tadi, batal berlaku dua. Ibnu Abi Layla kata, al-bai'u jaizun wasyartu batilun. Jualannya sah, syaratnya batal. Macam mana pula ni? Yang tadi batal dua-dua, yang ni satu batal, satu tak batal. Sedap juga cerita dia kan. Dia pergi tanya pula Ibnu Syubrumah. Apa jadi? Ibnu Syubrumah kata, al-bai'u jaizun wasyartu jaiz. Hak ni lega sikit. Jualan sah, syarat pun sah. Kata dia ambil waris, ya subhanallah, salasatun min fuqaha'il Iraq, 3 orang mari daripada Iraq, berbeza dalam satu hukum, satu soalan berbeza. Ni kata batal semua, Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla kata sah jual, batal syarat. Yang ketiga, sah belaka. Dia balik semula ke Abu Hanifah, tak puas hati. Tapi dia balik semula pun balik tanya soalan betul. Dia bukan pergi belaga, ambil apa ni, macam kita hari ni kerak YouTube sini, belaga orang ni. Tak ada masa tu. Ini adab. Dia mari tanya. Dia kata, ya Abu Hanifah, minta maaf lah saya nak tanya. Tuan kata batal semua. 2 orang ulama lagi kata, seorang kata batal, seorang kata sah belaka. Macam mana? Apa sebab ni? Nak dengar sebab. Baru betul. Ini adab yang kita nak belajar, tuan-tuan. Kalau dengar ustaz ni cakap macam ni, jangan pergi ambil belaga dalam surat khabar ke, dalam internet ke, accident ke atas lah. Kita pergi jumpa syekh tu sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa sebabnya tuan berbeza dengan dia? Itu soalan. Jadi Abu Hanifah kata apa? La adri ma qala. Aku tak tahu apa yang 2 orang syekh tu kata. Aku tak tahu pandangan dia, sandaran dia. Tapi hak aku, haddatsani Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'in wa syartin. Dia baca sanad dia, Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada jual bersyarat, fal bai'u batilun wa syartu batilun. Ini hujah aku. Kemah tak kemah? Ada hujah. Baik, assalamualaikum, tuan ada hujah? Okey. Dia pergi pula jumpa dengan Ibnu Abi Layla. Dia pun cerita apa yang berlaku. Ibnu Abi Layla kata, ma adri ma qala. Aku tak tahu apa yang 2 orang tu. Aku tak tahu. Tapi hak aku, haddatsani Hammam ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an ashtari bariratan fa'uqtiqaha. Satu cerita, Barirah ni hamba. Dia minta dengan tuan dia nak merdeka, nak bayar, tebus diri dia merdeka. Tuan dia kata boleh, tapi walaknya, penjagaan kamu itu masih di tangan kami. Jadi kalau apa-apa terjadi pun, mati ke boleh bersaka kat dia. Itu maksud dia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana? Sedangkan dalam hadis Nabi, al-wala'u liman a'taqa, kuasa penjagaan orang merdeka itu bagi orang yang merdekakan dia. Tiba-tiba ni tuan dia nak. Nabi kata, ishtari, beli Barirah ni, merdekakan dia, tidak kena syarat yang bercanggah dengan syarat, tidak terpakai.
Maka kata Ibnu Abi Layla, al-bai'u jaizun wasyartu batil. Jadi jual belinya sah, syarat dia batal sebab bercanggah. Assalamualaikum. Pergi pula dengan Ibnu Syubrumah. Tuan, saya nak dengar apa pandangan tuan pula. Jadi kata dia Ibnu Syubrumah, aku tak tahu yang dua orang tu. Tapi haddatsani Mis'ar bin Kadam an Muharib bin Nisar an Jabir radhiyallahu anhu, dalam perjalanan balik dalam peperangan, unta Jabir sakit. Tak boleh berjalan. Nabi pergi kat unta dia, tepuk unta, laju jalan. Nabi kata, bi'ni, jual kat aku unta ni. Jabir kata, kalau jual berjalan kaki, saya tengah jual tengah jalan macam ni. Boleh saya jual ya Rasulullah, tapi syarat humlan, saya nak naik unta ni sampai ke Madinah, baru saya serah ke Nabi. Nabi kata naik. Kata Ibnu Syurmah, al bai'u jaizun wasyartu jaiz, jualnya sah, syarat pun sah. Jadi tak terkejut dah. Siapa dia? Abdul Waris kata tak terkejut. Ini ada. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada sandaran, ada pegangan. Kenapa kita nak attack lagi? Kenapa kita nak laga-lagakan lagi? Kenapa kita? Ini dia panggil keharmonian yang berlaku di kalangan para sahabat yang banyak di zaman dulu dan termasuk di zaman kita hari ini. Maka bila kita tengok di zaman kita hari ini, masalah adab ini cukup longgar, maka menjadi kewajipan kepada para asatizah, ahli ilmu, cerdik-cerdik, orang cerdik pandai, membincangkan tajuk adabul hiwar, adab berbincang, adab berbicara, adab berikhtilaf. Ini bagi zaman kita hari ini menjadi suatu keperluan yang besar. Kerana apa? Kerana kita tengok medan perbincangan hari ini menjadi medan cerca, maki hamun dan berbagai-bagai lagi. Masuk pula kebetulan tak kebetulan, kebetulan kita hidup di zaman hari ini, di zaman semua bergerak dengan hujung jari. Kita boleh buat fitnah pada orang, boleh. Kita nak sebar dakwah, boleh. Semuanya boleh melalui jalan-jalan internet yang sangat terdedah. Yang dikatakan langit terbuka hari ini memang terbuka sungguh, untuk kebaikan terbuka, untuk kebaikan pun terbuka. Kalau kita nak tengok di zaman kita hari ini, kenapa perlu sangat kepada adab ini diperbesarkan? Kerana manusia hari ini tidak seimbang. Dia tidak ada skill 100, tak. Dia ada 0-100. Faham tak? Kalau kamu tak bersama saya, bermakna kamu menentang saya. Itu maksud 0-100. Mu kena sokong aku 100%, ataupun awak lawan saya 100%. Sedangkan dalam hidup kita ni, saya, ana dengan anta, saya dengan awak, bersama tak bersama? Bersama. 95% kita bersama. Apa benda? 5% kita berbeza. Antara apa ni, ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Oh, dia kata itu bukan geng kita, ini bukan grup kita, sebab dia bercakap sedemikian. Ini dia panggil lughatul hiwar. Zaman kita ini satu bahasa yang cukup pelik, kerana tidak ada meta. Sepatutnya saya dengan dia alhamdulillah 95% okey, 5% kami berbeza. Tak, satu perbezaan kadang-kadang tak boleh dah tu, ustaz tu lain macam dah, tak boleh, tak boleh pakai dah. Satu je, yang 90 lagi hilang habis atas dunia, hilang terus, campak terus dalam apa ni, Sungai Putrajaya. Jadi dalam bahasa dia kata illam takun ma'i fa anta diddi. Kalau mu tak bersama dengan aku, bermakna kamu menentang aku. Jadi di mana adabnya? Kalau takkanlah Abu Hanifah rahimahullah tak cerita dua sahabat lagi, apa benda ni, mana ambil apa, dia kata hak aku punya macam ni, hak dia mungkin tanya dia. Itu adab. Kemudian kita tengok bercampur di antara maudhu', tajuk yang dibincangkan dengan orang, tajuk bercampur habis. Jadi hari ni orang ni cakap macam ni, ataupun menyokong pandangan sedemikian, yang kita terima tak ada lain kecuali serangan maut mari. Ustaz ni macam ni, orang ni macam ni. Yang tengah-tengah bersifat ini sudah tidak ada. Bahasa yang diguna, Allahu Akbar,
Bahasa yang guna maki hamun. Kalau tengok dalam internet, tuan-tuan duk baca internet ni, apa bahasa yang tak guna? Ustaz bodoh, gila, bengong, habis lah. Mana tak ada lah ustaz ni, tak ada harga lah. Tak? Kita tak naklah timbangan dengan apa-apa kacang ke apa benda, tapi berlaku sedemikian tu, Allah dahsyat. Jadi kata ulama kata apa? Kalaulah kemenangan tu duduk di suara yang kuat, suara kuat tu menang, nascaya orang yang jahil lebih hebat daripada orang yang alim, kerana orang jahil ni suara dia lebih kuat lagi, gagah suara dia. Dalam bandingan dia kata al-arabatul farighah, gerobak kereta api, tahu gerobak kereta api? Kereta api yang kosong tu lebih kuat bunyinya daripada yang berisi, betul tak? Yang berisi diamnya, tapi yang kosong ni krokang habis bunyi pun. Sebab kata kuat bunyi tu. Bunyi apa kosong? Yang ni biasanya yang kosong ni bunyi kuat, air yang botol tak penuh ni berkocok dia kuat. Itu dia panggil lughatul hiwar. Jadi kerana itu kita tengok yang ke seterusnya, sebab-sebab kita kena belajar dalam adab ini, dia panggil al-ahadiyah. Terlalu individu, terlalu anania, terlalu dia ni bersifat dia yang betul. Sebagaimana dalam cerita Fir'aun apabila berdepan dengan Musa, ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Dia kata pandangan itulah pandangan saya, yang saya kata inilah yang betul, orang lain tak betul belaka. Seolah-olah orang lain itu memang tak betul, yang betulnya kita seorang. Yang seterusnya bersifat qat'in. Apa yang kita kata ini qauli sawab la yahtamilul khata', pandangan saya betul, tak ada salah. Wa qaula ghairi khata'un, pandangan orang lain itu semuanya salah, tidak mengandungi kebenaran sama sekali. Allah, kalau kita nak tengok di sini takut kita. Bila dia tengok dalam ni, fulan orang ni tidak ada nilai di sisi Allah, boleh kita jatuh hukum itu. Bila mati syekh-syekh, kadang-kadang syekh besar mati, orang duk tulis dalam internet, tulis dalam Facebook, ila jahannam wa bi'sal masir, tulis macam tu. Orang lain tulis syekh besar mati, innalillah wa inna ilaihi rajiun, dia tulis gambar atau syekh ni ila jahannam wa bi'sal masir. Subhanallah, ambil ayat Quran pergi pasang ke orang. Mu ni macam mana pula? Tapi kalau ada orang lain tulis, orang ni ustaz syahid, mengamuk kita. Syahid, siapa dia tahu dia ni mati syahid? Tapi bila orang ni mati, yang kamu support dia neraka, kamu tahu dia pergi neraka bila? Ini dia panggil lughatul hiwar, bahasa yang diguna hari ni. Allahu akbar. Orang tu munharif, orang ni tak boleh pakai, akidah tak betul. Macam lah. Tuan-tuan boleh dengar sendiri. Itu dia panggil bahasa-bahasa yang digunakan. Maka yang kita nak kata di sini, iaitulah beberapa adab yang sepatutnya kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beradab ini, apa yang kita nak kata dalam menangani masalah yang bahaya ini. Yang pertama, akhlak, adab ketika kita berbeza pandangan, dan juga ketika kita melontarkan pandangan. Hari ini saya tengok ada adab murid dengan guru pun tak betul. Dia tulis kat kita, dah lah pukul 12 malam, SMS, ustaz apa hukumnya sedemikian, saya nyatakan pandangan ulama dengan dalil-dalilnya dalam SMS. Ada apa kamu belajar ni? Tanya ustaz pukul 12 malam, nyata pandangan ulama dan dalil-dalilnya sekali. Punya hebat. Yang pandai lagi tarjih sekali. Tu dia yang baru kemas. Saya kalau baca hak ni kat temenung, masya-Allah, pandainya dia. 5 sen dia habis, ustaz kena duduk bercangkung depan dia punya internet, dia punya telefon dia tu, kena pecek telefon sampai pagi esok pun tak habis lagi. Nak jawab dengan dalil-dalilnya sekali. Ini dia punya cerdik punya soalan. Allahu akbar. Subhanallah. Ada seorang, ni cerita sungguh ni, dalam telefon saya ada bukti. Dia telefon dengan, kata boleh tanya soalan? Saya kata sila. Dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh tanya soalan? Tanya sila. Kebetulan saya duduk atas kereta, radio IK menyiarkan iklan. Ada kan iklan tu, ayah tu bercakap pelik tu, oi mana mau pergi, dia tajuk, oi kasarnya bahasa. Abo sudah tu.
Saya cakap, ana tak cakap lagi, duk dengar soalan hantar ni. Oh, tak apalah. Mak dia tutup. Lepas dia tutup, tak berapa minit lepas tu, masuk SMS. Awak tak layak sebagai seorang manusia. Allahu Akbar. Allah, hebatnya kata. Inilah di antara yang paling berat yang saya terima dalam bulan ini. Awak tak layak hebat jadi seorang manusia. Allah, saya kata, kenapa pernah? Kasar punya bahasa saya pun jawab balik. Layan kita. Ni cerita ni melayani SMS ni. Menyantuni SMS. Saya bertulis, maaf saudara. Saudara apa ni yang suara yang kasar yang saya dengar tadi, itu suara iklan dalam radio. Saya tak sempat nak tutup sebab kita dah atas kereta nak layan soalan dia, tiba-tiba awak tak layak jadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Saya tulis balik, pecek balik telefon, minta maaf, suara yang saya dengar, awak dengar tadi, iaitulah suara dalam radio, bukan suara saya. Jadi kalau ada soalan apa-apa, tanya balik, terus nyak gitu ya. Allahu Akbar. Temenung gitu tuan-tuan, akhlak dalam bertanya. Kemudian akhlak lain pula, bila dia nak mari tanya, ni dalam pengalaman saya dalam TV. Ustaz, ya, anak saudara saya ni mengandung tak ada bapak ni, macam mana nak buat? Astaghfirullahalazim. Nama dia terpampang di skrin TV. Anak saudara saya, satu Malaysia tengok. Makcik nama sekian, di kampung sekian, anak saudara saya mengandung tak ada bapak. Apa punya soalan? Tanyalah, kalau nak tanya, tanya hukum. Ustaz, apa hukumnya orang ni sekian-sekian dah mengandung tak ada bapa, kalau dia lahirkan anak boleh tak nak binkan bin dia? Itu soalan. Ni anak saudara saya. Allahu Akbar. Yang seorang tu pula tanya, Ustaz, ya, apa hukum isteri tak dengar kata suami, tak dengar kata suami? Saya belum nak jawab lagi. Ada kata biar dia dengar sendiri kat sebelah. Maknanya bini ada sekali. Allahu Akbar. Tengok, ini berat sungguhlah tuan-tuan. Memang masalah adab bertanya pun, adab memberi pandangan. Satu kes juga beri pandangan. Apa pandangan ustaz kepada ustaz ni? Kau nak tanya soalan kan nak pelaga orang? Ini satu kes juga. Dia mari tanya pandangan saya. Kalau tanya pandangan ustaz ni, saya tak jawab dah. Dia tanya, kau tanya dah dia, kenapa tanya saya balik? Menyusahkan orang dan menimbulkan fitnah dan berbagai-bagai lagi. Inilah di antara adab yang tuan-tuan kena belajar sungguh-sungguh. Jadi yang kita nak di sini, di antara adab ataupun akhlak ketika kita berbeza pandangan, memberi pandangan, yang pertama sekali adamut tasrib, jangan mencerca orang yang berbeza pandangan dengan kita. Jadi apa saja yang berbeza, itu pandangan dia, ini apa yang saya faham. Guna bahasa-bahasa, jangan kata saya. Kadang-kadang saya tengok orang tulis ni, minta maaf lah ustaz-ustaz, sahabat-sahabat, dia tulis dalam blog dia ke dalam apa, pandangan penulis berpandangan sedemikian. Allah, jadi macam dia tak ahli tarjih ya, hebat sangat. Tulislah apa yang saya faham daripada perbincangan ini, apa yang saya faham daripada perbincangan ini begini. Taklah pandangan yang paling sahih dalam masalah ini. Macam kita ni kibar ulama, bertaraf mufti antara bangsa contohnya, dia punya bahasa. Jadi kata Sa'id ibn Yahya bin Sa'id rahimahullah, ma barihal mustaftun, sentiasalah orang yang ahli fatwa itu ditanya oleh orang. Orang ni tanya orang ni, fayuhillu hadza wa yuharrimu hadza. Orang ni kata haram, orang ni kata halal. Contoh hari ni, apabila timbul amanah saham apa ni? Bumi Putra. Majlis fatwa kata harus, ada majlis fatwa kata haram. Kita kata, saya memilih mana-mana pandangan. Saya oleh kerana saya ni tak ada duit, saya pilih pandangan yang kata haram, saya pun tak mikir nak beli saham. Macam mana? Awak ada duit, awak. Jadi itu di antara timbul isu PTN. Pelajar nak ambil, yang ni kata haram, yang ni kata halal. Kita nak kata apa? Ini majlis fatwa kata haram. Yang ni ada ustaz kata haram, yang ni kata halal. Awak nak pakai hak mana? Awak tanya sendiri. Nak kata apa? Ni dak. Ini fatwa jahiliah. Allahu Akbar. Jahiliah selalu yang bubuh kita berat ni. Kata Yahya bin Sa'id rahimahullah, ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh. Fala yaral muharrimu annal muhallil halaka li tahlili. Yang kata halal tu tidak mengatakan yang kata haram tu telah binasa dengan sebab fatwa dia. Demikian juga sebaliknya. Imam Ahmad rahimahullah, dengarlah cerita-cerita ulama malam ni, mudah-mudahan kita boleh buat panduan dalam hidup kita di akhir zaman ini. Imam Ahmad kata apa? Ya la ya'budul jisra ila Khurasan mislu Ishaq. Tidak ada orang yang mengembara naik jambatan nak pergi Khurasan ni seperti nak pergi mengaji dengan Ishaq.
wa in kana yukhalifuna fi asya, tapi pandangan dia banyak bercanggah dengan kami. Pandangan dia banyak, tapi sebaik-baik orang yang pergi menuntut ilmu dengan dia, walaupun berbeza saya dengan dia. Fa innan nas lam tazal yukhalifu ba'dhum ba'dha, sentiasa manusia ni bercanggah pandangan di antara seorang dengan seorang lain. Sebab tu kita kadang-kadang kita bercakap ya sedapnya, kita mazhab Ahlussunnah, betul. Tapi bila imam tak baca qunut, ini apa macam ni? Tak baca qunut mazhab Hambali. Hambali Ahlussunnah ke bukan keluar Ahlussunnah? Habis kenapa merah jubis telinga? Tak boleh terima pandangan. Ini mazhab apa tak baca qunut? Itu mazhab Hambali. Biar dia tak baca qunut. Jadi kita orang mazhab Syafi'i baca bismillah kuat, biar dia baca, dia ikut Imam Syafi'i contohnya. Jadi kita nak satukan orang sebagaimana bendera satu Malaysia, mana boleh dalam pandangan-pandangan sedemikian. Jadi kata di ulama, anna afhamar rijal laysat wahyan, pandangan kefahaman seorang ulama itu bukan wahyu yang kita mesti kata ini je yang betul. Kalau fiqh agak ulama ni yang boleh pakai, mujtahid mutlak, yang lain tak ada, mana boleh. Kalau dalam bidang hadis, ulama ni saja yang boleh diterima, yang lain bukan. Siapa pula bagi cok rasmi ini saja? Macam cok moho raja-raja yang pula moho raja-raja yang boleh istiakan bila gaya. Jadi kita nak buat ulama pun macam pemegang moho juga, tak boleh macam tu. Itu dia kata pandangan ulama itu bukan wahyu. Al-madaris al-fiqhiyah, maknanya aliran fiqh imam-imam yang besar dalam mazhab Ahlussunnah ini, ataupun gerakan-gerakan Islam, bukanlah Islam kita boleh kata ini je Islam, yang lainnya tidak, kerana mereka berijtihad. Setiap orang itu berijtihad di dalam mencari pandangan yang terbaik dan pandangan yang lebih dekat kepada kitab dan sunnah. Dalam hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik ketua tentera nak pergi berperang, Nabi kita beri wasiat kepada dia, bitaqwallah, kamu takwa pada Allah Taala. Dia kata apa? Wa iza hasarta ahla husnin, apabila kamu kepung satu-satu orang dalam kota mana-mana, mereka nak jadikan perjanjian ini di antara zimmah Allah dengan zimmah Nabi-Nya, jangan. Kamu jadikan perjanjian ini di antara mung dengan dia. Jadi kan yang kita kata, oh ini hukum Allah, yang lain tu hukum taghut jahiliah, tak boleh. Kita kata inilah pandangan syarak mengikut apa yang kita faham daripada ijtihad ulama. Ya barulah kita panggil lunak. Karena itulah bahasa ulama-ulama zaman dulu, bahasa ulama-ulama salaf rahimahumullah, dia nak kata haram pun dia takut. Imam Syafi'i bila dia tak setuju, dia kata akrah, aku tak suka benda ni, bermakna pada pandangan dia benda tu haram. Imam Ahmad sama juga, dia guna bahasa tak kata putus, tak mengguna bahasa kum payakun kak gitu saja tak. Dia guna satu-satu. Ini menunjukkan, jadi tengok, ada orang bercakap, dia kata bila nak cakap, dia kata ya, apa yang saya kata ini bukan pandangan saya, ini hukum Allah. Sedangkan dalam masalah itu masalah ijtihad, masalah yang tidak ada nas syar'i yang qat'i yang boleh diputuskan 100%. Jadi kata di Syekh Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, tidak harus bagi orang yang telah berijtihad sedangkan dia tak jumpa mana-mana dalil yang menunjukkan pada perkara itu, mengatakan innallaha harrama hadza, Allah Taala telah mengharamkan benda. Benda tu benda masalah ijtihad. Kita boleh kata pada pandangan kami berdasarkan kepada qarina, berdasarkan kepada dalil yang ada, berdasarkan kepada maqasidus syara', hukum merokok ini haram. Kita boleh kata macam tu. Tapi nak putuskan hukum Allah yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, itu satu perkara yang sangat berani. Jadi dia kata, Ibn Qayyim bagi nasihat pada kita supaya jangan dalam masalah ijtihad kita memutuskan 100% ini hukum Allah, ini hukum yang lain itu tidak ada. Jadi apabila Abu Ja'far Al-Mansur berjumpa dengan Imam Malik, Imam Malik ni imam ketika dia tulis kitab Al-Muwatta, Abu Ja'far Al-Mansur kata apa? Imam Malik,
saya nak ambil kitab tuan imam, nak hantar kepada semua negeri-negeri di bawah takluk jajahan kami ini, supaya mengamalkan semua isi kandungan ini. Tak boleh ijtihad lain, tak ada dah. Imam Malik kata apa? Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, la taf'al, jangan. Fa innan nas qad sabaqat ilaihim aqawil. Ulama-ulama di seluruh dunia ini telah sampai kepada mereka pandangan-pandangan hadis-hadis Nabi, orang daripada sahabat ini, ijtihad sana sini. Tiba-tiba kita nak pasal dengan satu ini, jangan. Jadi kata di Imam Malik menasihatkan, Imam Malik kata wa makhtar kullu ahadin minhum, biarlah orang negeri itu pilih pandangan orang ini pilih pandangan Ibnu Mas'ud di sana, maka pandangan-pandangan itu berbeza. Inilah fiqh Imam Malik. Ini tengok istinbat cerita ni. Fiqh Imam Malik, dia tak mau mengguna kuasa pemerintah amir pada waktu itu untuk nak melariskan kitab Muwatta dia. Tak. Kita hari ni kalau kita dapat kuasa sikit, mula nak tekan orang lain. Kadang-kadang kawan-kawan sendiri pun mula juga dah dia. Kenapa panggil ustaz tu? Kenapa bagi dia ceramah kat rumah kita ni? Itu mula sebab kita sudah ada sedikit pandangan. Imam Malik tak guna kuasa raja ni. Imam Malik kata biarkanlah manusia dengan pandangan yang telah sampai kepada mereka. Sifat yang kedua, adab yang kedua di dalam adab kita berikhtilaf ini, iaitulah bersikap insaf. Bersikap insaf. Apa makna insaf? Bersikap adil. Itu makna insaf. Sebagaimana kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 sifat ini, siapa dia boleh kumpul dalam dirinya, orang ini telah mengumpul iman dalam dirinya. Al-insaf min nafsi. Yang pertama, insaf, bersikap adil dalam diri kita. Kawan kita ke, lawan kita ke, kalau benda yang dia kata betul, kita akui ini betul. Jadi jangan duk kira ini orang lain, tak ada. Wa bazlus salam lil alam, beri salam kepada semua orang, tak kira yang kenal ke yang tak kenal. Ni setengah orang ni kalau tak setuju dengan kita 2-3%, nak bersalam pun tak berapa dah. Lain macamnya tu. Tengok ustaz tu mari, bukan nak bersalam, kenyuk mata. Mari dah share. Kenyuk mata. Wal infaq min al iqtar, memberi nafkah dalam keadaan kita berhajat kepada benda tu. Jadi sikap adil ini khuluqun azizun, satu perangai, satu sifat yang cukup besar, satu adab yang sangat kita perlu dalam beberapa kaedah yang perlu. Yang pertama, ma sabata biyaqin la yazulu biyaqin. Benda yang sabit dengan yakin, dia tak hilang, tak boleh hilang kecuali dengan yakin. Contohnya orang ni orang Islam, tapi kita tengok ada sedikit pandangan kita berbeza dengan dia, tiba-tiba kita jatuhkan hukum ke atas orang ni kafir ataupun sesat. Tak boleh. Nak menyesatkan orang bukan satu benda yang mudah. Dia kena bawa kepada muhakamah, panggil dia dulu, iqamatul hujjah, jatuhkan hujjah dulu, barulah dijatuhkan, diputuskan oleh qadi orang ini telah sesat dan diminta supaya bertaubat. Ni tidak dengan buat seminar sikit, jajah seluruh dunia orang ini sesat, suruh haramkan. Boleh macam tu? Ini bukan adab. Ini angkuh namanya, sikap sedemikian. Jadi kata ulama yang kedua, kesalahan kita meletak iman kepada orang tu lebih baik daripada kesalahan kita mengkafirkan orang. Orang ni tak apa Islam mana, tapi kita tahu orang ni orang beriman sebab saya tengok dia pakai kufiah. Dianya sifat munafikin. Dia kata lebih baik daripada kita kata orang Islam ni kafir. Dalam hadis Nabi kita larang sungguh-sungguh, man da'a rajulan bil kufri. Siapa dia panggil orang ni kafir, au qala aduwallah, dia kata oh ini aduwallah ni, ini musuh Allah ni. Adapun istilah orang sana ni dajjal. Senangnya tulis dalam khabar dajjal, ad-dajjajilah. Guna istilah-istilah kepada kawan-kawan ulama-ulama dengan perkataan dajjal, dengan perkataan musuh Allah, dengan kata-kata yang hina. Ini berat. Apa jadi? Walaisa kazalika, orang tu bukan kafir illa har alaihi, orang perkataan sebut kembali kepadanya. Yang ketiga, tak boleh kita letak 100% kesalahan dosa kepada para ulama yang telah berijtihad. Mereka ijtihad, kalau tak kena, kita tak katalah dosa 100%.
kita kena kata orang ni bersikap, pandangan dia tidak tepat. Yang tepatnya macam ni. Jadi nak kata orang ni berdosa, dosa besar, ila jahannam wa bi'sal masir. Jangan. Mudah sungguh lah. Saya dengar sendiri seketika seorang tokoh ulama meninggal. Orang ni mudah-mudah dia kata mati dah syekh ni. Ila jahannam wa bi'sal masir. La haula wala quwwata. Kata malaikat duk jaga mungkin nakir, mun tahu dia pergi ke neraka. Subhanallah. Takut tu saudara-saudara. Adat-adat ni memang banyak. Jadi kita boleh ambil manusia ni dengan zahir, benda-benda yang sarair kita serah kepada Allah. Hari ni dak, bila bercanggah dengan kita pandangan, oh saya tahu ustaz tu. Dalam hati dia saya tahu. Oh hebat. Dalam hati dia saya tahu. Memang dia ni. Muka-muka ya depan kita cakap Quran, cakap hadis, tapi dalam hati dia apa? Tahu dalam hati. Allahu akbar. Menggerunkan. Di antara perkara yang bahaya hari ni, tasallutul juhal. Ramai orang-orang yang jahil, yang tak reti mana, tetapi telah mengkafirkan ulama Islam. Ulama ulama muasiri ni dia buat senarai belaka dah. Macam Suruhanjaya Security buat senarai kepada saham-saham yang patuh syariah ada bintang, yang tak patuh ada, dia buat senarai siap. Ustaz ni tak ada bintang, tak boleh panggil ceramah. Ustaz ni tak ada bintang, tak boleh baca buku dia. Subhanallahil azim. Mana sampai begitu sekali? Berapa peratus dia salah? Kalau mau baca sungguh pandangan orang ni, kena sungguh senaraikan apa yang dia salah dalam buku. 3 jilid dia tulis kitab, berapa yang salah? Dia duk cari. Pengalaman saya cerita sikit lah. Kalau masa habis pengurusi kena bagi tahu. Saya forum dengan satu orang. Dia kata punca orang tak reti semayang tempat kita ni sebab duk baca kitab Muniatul Musalli. Tak sungguh. Kita ni orang gelas Syekh Musalli dah kita. Dalam radio masuk, dalam TV pun masuk, Musalli je kita. Saya pun kebetulan forum dia dulu, saya kemudian. Kata tak apa, speaker akan mari ke sini. Sabar je saya. Sudah bila mikrofon sampai ke sana, kata minta maaf tuan pengurusi, sebelum saya bercakap saya nak tanya dulu panel yang pertama. Yang hantar condemn tadi kitab itu, berapa kali dah hantar khatam baca? Dia tengok kat saya, mana ada ahli panel, boleh tanya ahli panel. Biasanya pengurusi tanya ahli panel, kita sama panel tanya. Saya di pengurusi, saya nak tanya saudara, berapa kali dah khatam baca kitab? Dia kata tak lagi. Yang jatuh hukum macam mana? Ini tidak insaf. Al-insaf, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita nak jatuh hukum satu benda hasil daripada kita sudah menguasai, mendalami apa yang ada dalam kitab. Kita nak kata hak ni ini dak hari ni. Oh kita dengar pandangan, orang kata, kita sendiri tak tengok pun, tak baca pun. Ini yang jadi kita berat. Hari ni ramai orang-orang yang kecil-kecil, yang muda-muda hari ni duk takfir kibar ulama muslimin. Kita tak nafi ada kesalahannya, ada khata' kesalahan-kesalahannya. Kata di Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata aksarul a'imah ghalitu. Ramai imam-imam besar tersalah di dalam beberapa masalah yang sedikit. Tapi masalah yang sedikit ini tidaklah mencacatkan imamatuhum, imamah mereka, maknanya makam kedudukan mereka. Dia salah sikit biasalah. Ni tidak, bila ambil pandangan MSPI, ini pandangan PI. PI. Tanya kita sebut orang lain, Datuk Seri, Tan Seri, tanya sebut MSPI, PI. Aduh hebatmu kata. Allahu akbar. Beradablah. Dah. Kenapa tak pergi panggil orang besar-besar tu? Cik, kalau dia nama apa-apa, panggil nama ya. Kenapa tak panggil? Panggil imam-imam macam ni. Allahu akbar. Dia kata fakana maza falaqadin ghamara zalika fi mahasinihim. Kesalahannya sedikit itu tenggelam di dalam banyaknya ilmu yang betul, yang benar, niat mereka yang baik di dalam ijtihad mereka. Itu dia panggil. Jadi kata ini Ibnu Rajab ni, tuan-tuan boleh cek Ibnu Rajab ini di dalam kitab dia Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairil mazahib al-arba'ah. Dia kata apa? Wal intisab litanqib an zallatihim. Bekerja, berjuang, menghabiskan masa, habiskan topak internet contohnya, duk mengorek kesalahan-kesalahan ulama
laisa mahmudan wala mashkuran, bukanlah suatu yang dipuji, yang diterima kasih, tak. La siyama fi fudulil masail, lebih-lebih lagi dalam masalah-masalah yang tidak memberi kesan yang besar dalam kesalahan mereka. Hari ni dah, bila kita tak setuju dengan ulama ni, cari habis gambar dalam internet. Kebetulan jumpa gambar Tok Syekh ni bersalah dengan orang perempuan, duk jajah hak tu lah siang malam. Ustaz ni terpegang gitar contohnya, jajah hak tu habis seluruh dunia dah habis. Ambil gambar Yahudi tak sebelah pula tu. Subhanallah, hebat. Mainlah internet, dah pandai komputer agak. Kata Ibnu Rajab, wala yanfa'u fiha kashfu khata'ihim wa bayan. Tidak ada manfaat duk dedahkan kesalahan-kesalahan mereka, duk menjelaskan kerja pagi petang siang malam, duk jaga kesalahan ulama. Tak ada. Kerja kita hari ni bagaimana nak mendidik masyarakat. Yang mari masjid ni, kalau nak banding dengan present yang ada di sini, berapa puluh surau lagi kita kena buat baru nak penuh. Kenapa tak bersuara, tak berjuang cari benda tu? Wal ajib, sedap ni kata Syekh kita ni. Saya pun nak baca lagi. Anna katsiran minan, ramai di kalangan manusia, qad yatahaffazun wa yatawarra'una an aklil haram wa an syurbil khamr. Sangat jaga, sangat warak daripada makan benda haram, tak minum arak, tak tengok filem-filem lucah. Lakin yas'ubu ala ahadihim, sangat payah seorang itu nak jaga lidah dia, nak memanjangkan lidah di atas a'radil ulama, di atas mencerca kepribadian ulama. Fayajidu yafri fi a'radil ahya wal amwat, dia duk makan daging ulama yang matinya, yang hidupnya, dua-dua sekali dia koma. La haula wala quwata illa billah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kalamul aqra ba'dun fi ba'din la yu'ba'u bihi. Cercaan kawan-kawan sama-sama dia, jangan duk ambil kira sangatlah. Tak usah ambil kira sangat. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok orang ini ada permusuhan, perseteruan tu ada, sama-sama satu pejabat ke, sama-sama satu satu daerah ke, adalah sikit-sikit. Tak usah duk kira sangatlah, dia kata. Kata Imam Ahmad tengok anak-anak murid dia berjalan mari. Dia kata, min aina aqbaltum, kamu mari mana? Qalu min majlisi Abi Quraib, saya mari daripada majlis dengar ceramah kuliah Abu Quraib. Abu Quraib ni kata di Syekh ni, kana yanalu, dia ni banyak cerca Imam Ahmad. Banyak dalam kuliah dia mesti ada sebut Imam Ahmad sikit. Ada setengah penceramah kita hari ni juga tak? Ceramah dia tulis tajuk besar, membenteras Syiah. Cakap 5 minit, bahalah kelahi dah. Allahu akbar. Apa nak jadi? Imam Ahmad kata kepada murid-murid dia, uktubu anhu, mu belajarlah betul-betul dengan dia, tulis apa yang dia kata, apa yang dia cakap, tulis. Fa innahu syaikhun salih. Imam Ahmad kata Abu Quraib ni seorang tokoh yang soleh, yang hebat. Masya Allah. Anak murid dia terkejut, ya Syekh, innahu yat'anu alaik, dia banyak cerca tuan suruh pergi mengaji dengan dia. La haula wala quwata illa billah. Qala, kata Imam Ahmad, fa ayyu syai'in hilati, apa yang aku nak buat? Syaikhun salihun qad buliya bi, seorang syekh yang soleh tapi bala dianya duk cerca aku. Nak buat macam mana? Ilmu dia mau ambil, kata-kata dia kepada aku, biarkanlah. Boleh kita buat macam ni? Kalau kita pula reject, mau pergi mengaji dengan dia ni, sudah. Saya ni contohlah, saya kawan dengan ustaz-ustaz, kawan belaka, ustaz yang dia tak pernah pukul saya, dia tak pernah cerita saya, kenapa saya nak kelahi dengan dia tak? Jumpa kawan lain pula, dia kata, awak baik dengan dia. Kenapa pula saya nak berkelahi dengan dia? Allahu akbar. Kita ni macam-macam cerita. Haddasan A'mash, dia kata Zaid, seorang lagi ulama, Zaid bin Hubeish dengan Abi Wa'il. Zaid bin Hubeish ni seorang yang Alawiyan, orang yang kuat Sayyidina Ali. Abu Wa'il pula Utsmaniyan, kuat menyokong Sayyidina Utsman. Tapi dua orang ni rapat. Wa kana asyaddu syai'in tahabban wa tawaddan fi zatillah. Dua orang ni sangat berkasih sayang kerana Allah. Wa ma takallama ahaduma fil akhirah qattu hatta mata. Ulama sirah kata, ulama tarikh kata, kami tak pernah dengar dua orang ni cerca orang ni. Ini pergi Utsman, ini pergi Ali, tak ada. Allahu akbar. Nak dengar lagi? Keletih dah. Sikit lagi.
Kata Imam Zahabi ni seorang yang sangat insaf, tuan-tuan. Bacalah kitab dia. Imam Zahabi kata ketika dia tulis riwayat hidup Abu Muhammad bin Hazim. Muhammad bin Hazim ni dalam kitab Al-Muhalla, kalau orang yang rendah-rendah martabat macam kita ni, baik tak payah baca. Memang dia sapu bersih. Orang ni perap dia bagi. Saya bimbang baca ini, takut terpengaruh dengan cara dia. Tapi kalau kita boleh steady, tak ambil yang tu, ambil pandangan dia, beres, boleh baca. Imam Zahabi kata apa? Aku ni cenderung kepada pandangan Ibnu Hazim limahabbatihi fil hadis sahih wa ma'rifatihi bi. Karena dia ni sangat berpegang pada hadis yang sahih dan dia tahu ilmu hadis. Wa in kuntu la uwafiquhu fi katsirin mimma yaqulu fil rijal wal ilal. Aku tidak setuju kata-kata dia kepada ulama-ulama lain dan dalam masalah ilah aku tak setuju, tapi aku setuju dia ni sangat berpegang pada hadis. Walakinni la ukaffiruhu wa la udallilu. Aku tak kata dia kafir, aku tak sesatkan dia. Wa arju lahul al-afwa wal musamahah. Aku harap Allah Taala maaflah kepada perangai-perangai dia yang agak kasar itu. Allah. Ini di antara banyak lagi lah. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, adab yang ketiga, isti'malis sabri wal rif'i wal mudara. Biarlah kita mengguna pendekatan sabar. Orang cerita kita pun tak sadut marah. Orang kita, kalau kita nak bercakap dengan orang, cakap dengan cara lembut. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allahu akbar. Dia kata biarlah orang ni, kalau dia, jangan kita terlalu keras dalam masalah ini. Mungkin satu masa kita akan nampak orang yang berseteru tu waliyun hamim, jadi orang yang dekat. Dalam surah Fussilat ada satu cerita. Cerita ni menariklah. Ada seorang nama dia Masawir Al-Warraq. Masawir Warraq ni orang yang duk main tu penulis jaga ketah ni. Dia ni suka tulis syair. Suka tulis syair. Satu hari bila Imam Abu Hanifah naik kursi mengajar di masjid, dia pun tulis syair. Kunna minad din qabla al-yawm fi sa'atin hatta bulina bi ashabil maqayis. Kami sebelum pada ni, agama kami ni memang tenang, baik-baik, sehingga kita dibala dengan orang yang banyak menggunakan kias. Dia sini Abu Hanifah tu banyak guna kias ni. Qaumun izajtama'un sahu ka'annahum sa'alibun dabahat bainan nawamis. Orang ni kalau berimpun orang ramai kat dia, bertempik lah macam sa'alib, macam suara serigala di antara kambing-kambing yang ada ni. Sedap juga dia. Orang pun pergi baca syair ni kat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tak marah, tak kata bahasa dia ni apa benda, panggil polis halau keluar daripada masjid. Tak guna jabatan agama, minta maaf. Jadi Abu Hanifah pun ambil selup poket dia, ambil duit, tak ada sampul, bagi kepada pembantu PA dia. Dia kata pergi bagi ke Masawir Khawarak, bagi duit, bagi sampul upah. Dia tulis syair tadi. Dia pun tengok sampul sedap. Lepas Abu Hanifah mengajar, dia tulis syair lain pula. Iza mannasu yauman qayasuna bi abidatin minal futya tarifah atainahum bimiqyasin sahih musibin min tirazi Abi Hanifah iza sami'al faqihu biha wa'aha wa asbataha bihibrin fi sahifah. Dia kata kalau ada orang lain mari nak hujah kami dengan qiyas dalam fatwa-fatwa yang pelik-pelik, kami akan bawa qiyas yang sahih seperti qiyas Imam Abu Hanifah. Rupanya kadang-kadang kena bagi juga projek sikit-sikit. Barulah tenang keadaan. Bagi kawan-kawan kita ni, jumpa orang-orang yang duk marah dengan kita, dia tu lah hentam aku, mari meja lain. Dah, kita pergi duduk meja dengan dia. Hari ni alhamdulillah satu meja saya yang belanja. Kan kemah belanja tu. Kemah tak kemah? Ni dok marah selalu. Ni kita ni. Banyak lagi cerita lain ni. Jadi saya akhiri perbincangan kita dengan kata-kata Sayyidina Ali. Ahbib habibaka haunan ma. Kamu sayang kepada orang yang kamu sayang itu biarlah berpada-pada. Asa an yakuna baghidakan yauman. Mungkin
satu hari dia jadi orang yang kita benci. Wa abghid baghidat. Orang yang kamu benci setara mana pun, biarlah berpada-pada, jangan ada hentam berteruk-teruk. Asa an yakuna habibaka yawm. Mungkin satu hari kamu jadi orang yang rapat dengan kamu. Betul tak betul katakan Sayyidina Ali? Cukup baik. Jadi tak payahlah kita buat musuh dengan orang tu, buat musuh dengan orang ni. Biarlah kita berpada-pada dengan apa yang ada. Adab kitanya nak satukan hati manusia seluruhnya memang payah, tetapi kalau kita berbeza pandangan, setakat itu sajalah, jangan lebih daripada itu. Jadi muslimi dan muslimat, di zaman kita duduk dengan penuh dengan fitnah, yang saya syorkanlah, ini bukan nak mengempen dalam masjid, tapi syorkan supaya tuan-tuan kalau nak baca cerita yang saya akan sebut tadi, boleh beli majalah Solusi. Majalah Solusi yang siri yang lepas-lepas, dalam siri 10 gitu, 10 ke atas gitu. Saya dah tulis hampir 10 siri tak silap. Saya dalam bab adab ikhtilaf, sebab-sebabnya dan bagaimana menangani masalah khilaf. Insya-Allah majalah Solusi kita akan buat satu kumpulan buku, kertas-kertas makalah itu akan jadi terbit sebuah buku, insya-Allah, khilaf satu realiti dan bagaimana menghadapinya. Insya-Allah tuan-tuan doakan semoga projek ini terlaksana, keluar dengan masa yang cepat, insya-Allah. Aku qauli, apa yang baik itu daripada Allah. Apa yang saya kata itu sama ada berbentuk sindiran apa-apa, saya tidak benci kepada sesiapa, tetapi luahan perasaan seorang yang melihat suasana yang begini gawat dalam masyarakat kita, lebih-lebih lagi kepada adik-adik kita yang pandai main internet, yang ada Facebook, yang ada blog. Ingatlah, semua yang kita tulis ini semuanya dikira di hadapan Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita nak berkira baik setara mana kita nak jadi ulama jarh wa ta'dil ke apa benda ke, ingat semua yang kita kata itu dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nak kata pada ulama Syiah, memang kita kena katanya. Yang kita bincang adalah dalam skop ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ulama Syiah, wajib kita kena beritahu bahawa mazhab mereka yang telah diputuskan oleh para ulama Islam, mereka ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini kita nak bincang dalam skop sama-sama kita, sama-sama orang yang dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ulama Syiah, maka wajib kita dedahkan tembelang mereka, taqiyah mereka dan penyelewengan mereka. Dan termasuk dalam ulama kita kalau betul-betul menyeleweng, contohnya yang mengaku mereka ni Ahlus Sunnah tetapi bawa ajaran-ajaran yang asing daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak berpaksikan pada Qurannya, tidak berpaksi pada hadis, maka kita beritahu, tapi dengan adab, bukan mencerca. Beritahu bahawa perbuatan sedemikian ini bercanggah dengan syariat Islam, bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih pada pandangan kita. Boleh jadi kalau tengok tadi cerita Imam Abu Hanifah dengan Ibnu Syubrumah, cukup lunak, cukup santun dalam masalah. Abu Hanifah tak kata apa benda ni macam ni, tak. Ini pandangan aku, cakap macam tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi soalan? Okeylah, ya. Selamat. Kalau kita nak tegur orang dalam Facebook tu dia ada tempat inbox dia tu. Apa? Message. Tulis dalam tu. Masuk dalam tu, cakap apa yang awak tulis di sini. Saya rajin suruh orang buat. Saya tengok sikit salah ni. Jadi kita ambil, tulis dalam tu. Jangan tulis dekat wall dia tu. Itu mendedahkan rahsia dia, keaifan dia. Kita letak di mesej dia, cakap apa yang awak buat ni, gambar-gambar yang ada di sini tidak patut syariah, apa yang awak kata ni tak kena. Jadi kita beri. Kalau nak ambil link orang pun ambil, letak di situ, coba awak dengar orang ni kata apa, ustaz ni nasihat apa. Itu dipanggil menegur dengan cara sembunyi. Kalau pak letak dekat wall dia tu, Allahu Akbar. Saya selalu je terima benda-benda ni.
Dia mari letak kat sini, zap. Dia kata apa pandangan awak di sini? Kita buka-buka rupanya orang cerita kita. Jadi tak payahlah. Letak dalam tempat yang tersembunyi, kita dengan dia je bercakap. Jangan duduk hentam orang dekat blok tu kan. Allahu akbar. Hari ni dah masalah fitnah akhir zaman ni, fitnah yang besarnya, fitnah Facebook ni. Tak tahulah macam mana pembuat Facebook tu boleh reka benda ni. Kalau tak ada lebih baik bagi saya. Ada, dan kalau dah ada kita gunalah. Saya pun guna juga. Dua Facebook saya ada. Bukan satu, dua. Mula-mula buat yang ni dah penuh, buat yang lain pula. Sebab mudah nak letak kita ceramah situ. Jadi alhamdulillah lah. Orang beri tempat kita guna. Dia macam pisau ya. Pisau ni kalau nak buat nak sembelih kambing pun boleh, nak sembelih orang pun boleh. Jadi kita guna untuk sembelih kambing yang halal. Wallahu a'lam. Jadi sini aja arti yang kita dengar tadi supaya untuk dari manfaat lagi kita sampaikan kepada saudara kita mungkin tak ada di mana ni untuk dari manfaat lagi. Jadi untuk ada pengumuman selepas Aisyah nanti ada juga kadang-kadang itu kita baik untuk kita bawa sampai pulang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.